Tanya apa? Ikuan, awak rasakan tahun ni rumah sukan apa yang menang? Jom kita tanya cikgu. Cikgu rasa tahun ni rumah apa yang menang? Rasanya rumah Hang Lekeh lah menang, mak saya. Cikgu rasa rumah sukan apa yang akan menang tahun ni? Pastilah Hang Kasturi. Go Kasturi. Jom kita tanya Cikgu Azwan pula. Cikgu Azwan. Cikgu Azwan rasakan tahun ni rumah apa yang akan menang? Oh, susah nak dijangka lah. Semua hebat-hebat. Kita tengok pada putusan akhir nanti. Tentulah rumah Hang Jebat. Kami semua hebat-hebat. Tentulah rumah Jebat. Pasti menang lah. Ustaz rasakan tahun ni rumah apa yang akan menang? Saya sebagai seorang yang bias akan memilih rumah yang saya wakili, iaitu rumah Hang Lekher akan menang, rumah kuning, mempertahankan kejuaraan tahun lepas. Hari ini kita bersama dengan ketua Rumah Merah. Ustaz rasa tahun ni rumah mana yang menang? Of course lah Rumah Merah. Cikgu rasakan tahun ni rumah mana akan menang? Rumah Merah. Jebat. Azhar, saya rasa tahun ni kan rumah sukan apa yang akan menang? Kau silap tanyalah. Kalau kau tanya Ustazah Rumah Biru, insya-Allah saya yakin Rumah Biru akan menang tahun ni. Go Kasturi. Nice. Azhar, saya rasakan rumah sukan apa yang akan menang tahun ni? Confirm lah Hang Tua akan juara. Jom kita tanya cikgu lain pula. Cikgu rasakan tahun ni rumah apa yang akan menang? Mestilah rumah hijau. Sekarang kita bersama dengan GPK Koku. Cikgu rasa rumah sukan apa yang akan menang tahun ni? Rumah sukan warna kuning akan menang pada tahun ini. Jom kita tanya ketua Rumah Kuning pula. Cikgu rasakan tahun ni rumah apa yang akan menang? Oh, semestinya Rumah Kuning. Kita akan mengekalkan kejuaraan kita dari tahun lepas. Ayo kita saksikan.